Ramai orang tanya Fiza, harga emas sekarang ni tinggi betul. Patut tunggu dulu harga turun baru beli ataupun macam mana? Actually, kebanyakan orang yang tunggu harga emas ni turun, akhirnya terpaksa beli emas pada harga yang lebih tinggi. Sebabnya, tak ada siapa pun tahu bila harga paling rendah, melainkan bila ia dah jadi sejarah. Emas ni macam roller coaster, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau tengok sejarah 20 tahun yang lalu, harga emas ni naik secara purata 10% setahun. Hampir setiap tahun kita akan dengar cerita harga emas capai rekod tertinggi. Tapi sejak 1970-an, kita tak pernah dengar lagi berita tentang harga emas capai rekod terendah. Jadi cara Fiza ni mudah saja. Duit simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas Fiza terus tukar pada emas. Tak perlu tunggu harga rendah sebab harga tahun ini confirm lebih murah berbanding harga beberapa tahun akan datang, insya-Allah. Bayangkanlah kalau kita tunggu harga turun, tapi sebaliknya harga emas ni makin lama makin naik. Waktu tu nak tak nak kita tetap kena beli pada harga yang lebih tinggi. Lagi rugi kan? Sebab itulah yang paling penting bukanlah tunggu harga rendah, tapi pastikan kepingan emas kita ni bertambah daripada masa ke semasa. Bagi berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang sign up dekat di bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin cara mulakan simpanan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.